Bagi saya, boleh dikatakan muzik tradisional ni adalah jiwa Malaysia itu sendiri. Dia seumpama irama harian dalam hidup kita. Tetapi bunyi alatan muzik tradisional semakin menjadi kenangan. Zaman sekarang tak ramai yang betul-betul memainkannya. Kalau kita tidak buat apa-apa, ia mungkin ketinggalan zaman. Nama saya Muhammad Zul Hafiz. Saya berasal daripada Malaysia. Saya merupakan seorang pemuzik dan salah seorang tenaga pengajar muzik di sekolah. Dalam masa yang sama, saya juga menjual alatan muzik tradisional Malaysia. Alatan muzik ni memang susah untuk didapatkan dan kadang-kadang alatan muzik mudah pecah. Bila saya terfikir kalau saya menjual dan saya memudah mendapatkannya, sedikit sebanyak ia membantu muzik tradisional kekal bermakna. Saya belajar sendiri untuk membaik pulih peralatan muzik terpakai dan menjualkannya semula. Kemudian setelah kegemaran saya berkembang, saya mula memodalkan peralatan rebana. Secara tradisi, rebana dibuat daripada kulit haiwan tetapi ia mudah terkoyak. Saya mengubah suai daripada kulit haiwan kepada kulit sintetik, maka ia lebih tahan lama dan mudah untuk dimiliki. Kemudian kemunculan wabak COVID. Selain jualan saya merudum, saya melihat alatan muzik dipenuhi habuk dan membuatkan saya rasa sedih. Walau bagaimanapun, irama muzik tradisional harus diteruskan. Saya selalu dengar bunyi ikonik ini daripada telefon kawan saya. Saya melihat potensi besar Shopee dalam talian dan saya berhasrat menggunakannya sendiri. Saya memilih Shopee Ad untuk mensasarkan kepada penggemar muzik tradisional Melayu dan ia juga memperkenalkan kedai dan alat muzik tradisional Melayu buatan tempatan kepada para peminat muzik di seluruh Malaysia. Hanya dalam masa 2 bulan, jualan meningkat 2 kali ganda. Ia sangat mudah sehingga boleh menarik perhatian orang yang tak pernah berminat dengan peralatan muzik tradisional sebelum ni. Klik sini, scroll sana, dengan mudahnya mereka belajar mengenai rebana atau membuat pesanan rebana pertama mereka. Saya berasa sangat gembira kerana dapat mengekalkan dan menghidupkan tradisi.